Berita melaporkan Ketua PKR Wangsa Maju menafikan wujudnya penyata kewangan palsu. Makin menarik pula cerita Wangsa Maju ni. Kesianlah strategi tak menjadi. Ini namanya senjata makan tuan. Jadi saudara, adakah Lai Cheng Heng ni nak menafikan ada laporan polis yang dibuat daripada Bendahari PKR Wangsa Maju berkenaan dengan tanda tangan dan penyata kewangan yang dipalsukan? Saya dipahamkanlah laporan ini dibuat sejurus mesyuarat agung, di mana bendahari tersebut tak mau turunkan tanda tangan untuk mengesahkan penyata kewangan tahunan. Jadi perkara yang lebih menghairankan di sini untuk pengetahuan rakyat Malaysia lah, kenapa hanya diselesaikan di peringkat dalaman parti PKR saja? Di mana dalam kenyataan Lai sendiri, dia mengesahkan bahawa Fuziah Saleh, iaitu Setiausaha Agung PKR, hanya mengarahkan mesyuarat khas dibuat untuk memperincikan semula penyata kewangan tersebut. Saudara dan saudari, kes ini samalah dengan kes Syed Saddiq melibatkan tabung armada, di mana Syed Saddiq dituduh kerana pecah amanah melibatkan wang parti. Dan kenapa bila sampai kepada parti PKR, perkara ini hanya diselesaikan secara dalaman, walaupun telah ada laporan PDRM yang dibuat? Apakah pandangan rakyat Malaysia? Adakah undang-undang hanya terpakai kepada pembangkang sahaja, tapi bila mai kepada pihak kerajaan buat apa pun tak apalah, halal?